Datuk nak cari apa? Nak cari daun kelapa, buah kelapa dan semualah berkaitan dengan kelapa. Oh, mesti pokok kelapa atuk dah besar-besar dan berbuah banyak. Apa? Atuk kata dia nak jual daun kelapa, buah kelapa, santan, lidi. Semualah. Kalau macam tu, nanti minta atuk daun kelapa sikit untuk kita buat ketupat. Eloklah tu. Tak payah opah susah-susah nak cari kat pasar. Boleh? Upahnya RM20. Boy, dah pandai ya minta upah. Boleh? Tapi bila ketupat dah masak, korang jangan makan. Kenapa pula? Akak ni masak, tak ada upah pun. Korang pun nak tolong orang, jangan harapkan upah. Kena ikhlas. Lagi-lagi bulan puasa ni, baru dapat banyak pahala. Dah tu, pergi bagi ni ke atuk. Baik, Opah. Assalamualaikum. Atuk. Oh, atuk. Entah-entah, atuk tak dekat rumah. Jom tengok kat belakang. Ada pun. Atuk tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Ni apa bagi? Lauk ayam masak lomak. Sedap tu. Terima kasih. Sedapnya bau. Atuk ada buat apa-apa ke? Atuk buat ketupat sotong. Ketupat sotong? Nak tengok. Tengok apa? Tengok atuk anyam ketupat sotong. Ketupat sotong tak perlu dianyam. Ia perlu disumbat je. Ketupat tak perlu anyam? Lain macam. Korang tunggu kejap. Nah, ketupat sotong. Kalau sedap bagi tahu. Nanti hari raya boleh buat lagi. Terima kasih, atuk. Baru balik? Lama betul. Hantar makanan je. Tunggu atuk bagi ni. Apa tu? Ketupat sotong. Wah, menarik tu. Tak sabar nak makan. Tapi apa-apa pun, ayam goreng peha ada. Ada. Sebab adik-adik akak rajin puasa, hari-hari akak akan gorengkan ayam. Sayang akak. Dah, pergi letak bekas tu kat dapur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Nyam-nyam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau satu, aku satu. Kak, mana ketupat sotong tadi? Tu. Mana sarung ketupat dia? Sebenarnya, ia adalah sotong sumbat. Sotong sumbat? Ya, sotong disumbat dengan beras pulut. Kemudian dimasukkan kepala sotong dan cocok dengan lidi. Letak dalam periuk bersama gula merah, santan dan garam. Tutup periuk dan masak beberapa minit. Oh, patutlah tadi atuk kata tak perlu anyam. Makanlah. Akak nak satu? Wah, sedap. Manis. Manis. Lain dari ketupat raya. Memanglah lain. Ketupat raya adalah nasi dimakan dengan rendang, kuah kacang dan kuah kari. Ketupat sotong makanan pencuci mulut. Sebab tu manis. Oh, nanti kita buat ketupat raya je lah. Ya, Opah? Yelah. Ambillah. Siapa nak ikut pergi kebun atuk besok? Kita orang nak ambil daun kelapa. Nak buat ketupat. Tak boleh lah. Besok aku nak ikut Daddy pergi bandar. Aku biasalah. Sibuk berniaga. Oh, kau Fizi? Aku
puasa. Penatlah. 2-3 songkok. Saya mau ikut. Kau tak payahlah. Raya nanti datang je rumahku. Makan ketupat. Yalah. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Hari ni kita akan hias kelas aman dengan ketupat-ketupat ni. Sudah mau raya. Si suka. Boleh makan ketupat rendang banyak-banyak. Jom, asing-asingkan dulu ikut bentuk ketupat. Jom. Saya mau. Ini ketupat kenapa lain? Itu ketupat bawang. Bentuknya macam bawang. Yalah. Yang segi 4 biasa ni, ketupat apa pula? Saya mana tahu. Itulah, tahu makan je. Itu ketupat pasar. Kenapa nama dia ketupat pasar? Sebab dia banyak dijual kat pasar. Ada pantat. Awesome. Aku menang. Ipin. Besok kau bawa balik daun kelapa banyak sikit. Mak aku nak. Dia cari kat pasar, tak ada. Cari kat pekan, dah habis. Boleh je. Terima kasih. Aku balik dulu. Opah terdengar cakap maknya tadi. Memang hairan betul. Pagi tadi Opah ke pasar. Tak nampak pun orang jual daun kelapa. Sarung ketupat pun tak ada. Tak tahulah kalau dah habis orang beli. Selalunya di pasar banyak orang jual semua ni. Di pekan lagilah banyak. Tak apa. Besok kita orang bawa balik daun kelapa banyak-banyak. Kita boleh buat ketupat banyak-banyak. Kenapa dengan pokok aku ni? Lapuh. Aduh, dah kena serangan-serangga perosak. Habislah. Semangat. Kita orang dah siap. Bagus. Jom pergi. Pokok kelapa semua dah botak. Tak lengkap dah raya kita kali ni. Kenapa pula? Daun kelapa, buah kelapa, semua mana? Semua tak ada. Pokok kelapa semua dah rosak. Disebabkan serangga pun rosak. Ya, kesian Atuk. Rugi banyak tu. Patutlah susah nak dapatkan daun kelapa. Agaknya satu kampung kena. Sedihlah. Tak ada daun kelapa, tak adalah ketupat. Tak ada ketupat, tak lengkaplah raya. Hish, tak ada ketupat pun lengkap raya. Kalau puasa tak cukup, baru raya tak lengkap. Faham? Faham, Pak. Assalamualaikum. Mail tu. Pergi bagi tahu dia apa jadi. Mail, kelapa tak ada. Tidak. Macam mana, Pak? Tak apa, kita buat nasi impit. Nak lagi senang, guna yang segera. Tapi itu tak sama. Kita orang nak ketupat. Kalau macam tu, kita buat ketupat palas. Ya, guna daun palas. Allahu Akbar, Allah. Korang, aku baca niat solat sunat raya. Cuba korang dengar. Betul atau tak? Bacalah. Usalli sunnata Idil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku
sembahyang sunat hari raya Aidilfitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Betul. Aku dah hafal. Terima kasih Upin dan Ipin. Sama-sama. Jom. Baguslah kau, Fifi. Raya. Korang nak tahu? Malam tadi, Opa dengan Akak buat banyak ketupat. Macam-macam jenis. Betul kan, Ipin? Betul. Kita orang dah rasa. Semuanya sedap-sedap. 2-3 slipper. Saya sudah lapar. Banyaknya ketupat. Suka. Makan ya. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Sedapnya. Rasa jagung. Itu ketupat palas inti jagung. Ada yang inti kacang, kulit hitam, yang tak ada inti pun ada. Nak kena cuba semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Badrul. Bila abang balik sini? Malam tadi. Atuk mana? Atuk sini. Dari dapur? Ya. Atuk bagi ketupat periuk kerut dengan ketupat sotong ni. Wah, baru kali ini aku lihat ketupat sotong. Saya pun. Rasalah. Upin, Ipin, kenapa monyok aja? Makanlah. Tak seronok tak ada ketupat nasi. Siapa kata tak ada? Nah, 1 dulang Badrul bawa. Kan puas-puas. Ish, tak kira lah apa jenis ketupat yang ada. Yang penting kita dapat sambut raya bersama keluarga dan kawan-kawan. Betul. Ada satu lagi ketupat Opah belum keluarkan. Ketupat apa, Opa? Ketupat ni buat kita gembira bila tengok. Tekalah. Saya dah tahu. Ketupat kelik-kelik. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Masa ni lah gas nak habis. Tak angkat pula. Brum. Nak makan nasi lemak. Brum. Nak makan nasi lemak. Hari ni tak ada nasi lemak. Akak tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu datangnya dari gas lah. Sebab tu namanya dapur gas. Korang pergi kedai Abang Is, beli tong gas. Tong gas tu besar dan berat, Kak. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Faham. Motor aku habis minyak. Kalau macam tu, mari tumpang aku. Oi, ingat. Kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Yelah. Abang Is. Ya? Nak beli
Alah, tong gas habis. Nanti ada abang hantarkan ke rumah ya. Bila tu? Mungkin petang nanti. Petang? Mana boleh? Nanti tengah hari kita orang nak makan apa? Ayo Kiki. Kasih tahu sama Opa dengan Kak Ros. Tutup itu dapur. Mari makan Uncle Moto punya warung. Semua ada, semua boleh makan. Semua boleh makan? Uncle belanja ke? Bolehlah. Yeay, Uncle belanja. Uncle belanja. Mana nasi lemak? Sudah hantar kah? Hari ni nasi lemak hilang. Tak ada. Sebab dapur tak ada gas. Ada tong gasnya? Sekarang tak ada. Petang baru ada. Nanti abang Is hantar. Laparlah, Kak. Kalau dah lapar, mari makan. Tada! Macam mana Kak masak? Kata tak ada gas. Akak guna ni. Apa ni? Aha, inilah dapur gas mini. Akak guna masa pergi berkemah. Kecil dan mudah dibawa. Tong gasnya mana? Ni? Lah, kecilnya. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa 2. Oh. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Uncle Mutu. Dah lambat dah ni. Akak, tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat, akak buatkan kita orang ayam goreng. Ayam goreng Upin Ipin yang sedap lagi lazat. Betul. Oh, itu yang korang nak sebenarnya. Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng, kegemaran Akak, kenapa ayam goreng ni hitam sangat? Makan je lah. Jangan banyak cakap. Banyak sangat. Apa bau hangit ni? Ayam ni, akak goreng sampai hangit. Betul-betul? Tak sengaja, Opa. Dapur tak ada gas. Jadi, Ros guna dapur kecil ni. Cepat je panas. Terus ayam terhangit. Lah, tak pandai-pandai lagi ke jaga api? Kalau kau dapat dapur macam zaman Opa, agaknya terbakar terus ayam tu. Zaman Opa, guna dapur apa? Dapur kayu api. Bila nak masak, kena cari kayu api. Bila nak nyalakan api pula, bukannya senang. Kena dikipas-kipas supaya api menyala dan jangan terpadam. Dan jangan pula terlalu marah. Kadang-kadang tu, bila api nak terpadam, Opa cepat-cepat tiup. Habis hitam muka. Ish. Kipas mana? Dah hilang. Susah macam tu pun, masakan Opa sedap-sedap. Tak pernah terhangit. Yulah, Opa memang hebat memasak. Akak kena belajar lagi dari Opa. Boleh. Sekarang ni dah senang. Ada dapur gas. Pulas-pulas je keluar api. Tapi, sebelum datangnya dapur gas, dulu ada lagi satu dapur. Siapa tahu? Dapur arang. Bukan. Opa, bagilah petunjuk sikit. Daun sirih disapu kapur. Nak dimakan bersama pinang. Dapur bukan sebarang dapur. Dapur ni ada penumpang. Penumpang? Tekalah. Dapur apa? Dapur pun ada orang tumpang ke? Bukan. Dapur.
dapur. Korang fikirlah lagi. Opa ada kerja nak buat. Apa jawapan dia? Kenapa buang? Dapur. Kan? Dapur apa ni? Bukan akulah. Upin. Aku pula kena. Aku lapar. Tadi kita orang makan sikit je. Sebab akak masak ayam hangit. Nanti singgah gerai aku. Beli ayam bakar. Sedap. Berapa? Bagilah harga kawan-kawan. Tak boleh. Harga biasa. RM2. Dah murah lah tu. Tak apalah, Mak In. Kita orang tak bawa duit. Apa jawapan itu teka-teki? Entah. Yang aku tahu, aku masak ayam guna dapur arang. Apa sah tak guna dapur kes je? Kan lagi senang, tak payah kipas-kipas. Bila kau masak ayam, selalu kau kipas-kipas ayam tu. Kenapa? Itulah korang tak tahu. Bukan aku kipas ayam. Aku kipas arang yang masak ayam tu. Supaya membara. Bara dia tu yang panas dan pelan-pelan ayam tu masak. Kalau api menyala, hanguslah ayam. Macam masak lemang. Atau selalu suruh jaga api. Takut lemang terbakar. Betul tu. Dan bau asap dari arang tu buat ayam aku ada aroma yang menyelerakan. Mari makan nasi ayam nenek yang cantik. Mak In, mari. Yuk, semuanya enak-enak. Tu apa? Ayam goreng Susanti. Nampak sedap. Ni apa pula? Kek. Sila makan. Ini bukan kek. Ini tanah liat. Yalah, ini semua dari dapur main-main. Mei dan Susanti. Tak seronoklah. Bukan boleh makan. Aku lapar. Daripada main-main, baik masak betul-betul. Boleh makan. Apa kata kawan-kawan? Apa jawapan itu? Teka-teki! Apa Caci? Apa jawapan itu? Teka-teki! Sabarlah Caci. Nanti kita carilah jawapan dia. Iya, pertanyaannya sekarang kita mau masak apa? Ya lo, Mama apa? Ikan bakar. Aku boleh dapatkan ikan. Korang cari kat mana nak masak. Sedapnya. Bawa ikan banyak-banyak. Kita boleh bakar kat sini. Aku tahu nak nyalakan api. Tak boleh. Kita tak boleh main api, Ma. Bahaya. Iya, nanti kebakaran seperti surau kita. Bahaya. Takutnya. Bakar ikan kat rumah aku je lah. Aku guna dapur elektrik. Tak ada api. Selamat. Dapur elektrik? Canggihnya. Tapi tak ada api, macam mana masak? Daddy aku kata dapur elektrik guna apa? Asalkan panas, bolehlah masak. Kalau listriknya nggak ada, terus gimana? Tak boleh masak lah. Lintas elektrik boleh buat terbakar. Sama bahaya loh. Yelah. Jadi, macam mana ni? Aku tahu. Nak apa dah ramai-ramai ni? Kita
kita orang nak main masak-masak. Boleh tolong? Nak masak main-main ke atau betul-betul nak masak? Kawan-kawan, tengok ni. Aku dah dapat ikan. Satu je. Cukuplah. Besar ni. Mana cukup? Kita orang nak bakar ikan ni, Atuk. Tapi kita orang kan budak kecil. Tak boleh main api. Bahaya. Betul-betul. Jadi nak minta tolong Atuk nyalakan api, boleh? Bolehlah tu. Boleh je. Kita guna dapur gas. Lagi senang dan cepat. Jom masuk. Tapi kita orang nak masak kat luar. Guna kayu api. Cara orang dulu-dulu. Oh, kalau macam tu, pergi ambil kayu api dan bata dalam stor. Atuk ada kayu api? Ada. Atuk kumpul untuk jual. Kayu pun boleh jual? Untung ni. Minta ikan tu. Atuk nak siap. Nah. Meme, Susanti, mari tolong Atuk. Yang lain, pergi siapkan dapur kayu api. Baik. Betul-betul. Lagi sedap. Sebab kita masak sama-sama dan makan sama-sama. Lagi sedap. Sebab itu ikan Mak Il yang bawa. Betul-betul. Kat mana kau dapat ikan ni? Kat parit tu. Mak Il! Kenapa? Makan je lah. Rezeki tu. Jajit, apa yang kau fikirkan sangat ni? Diam je dari tadi. Aduh, tolong jawab ini teka-teki. Dulu, apa dapur ada penumpang? Dapur minyak tanah.